Yang kita duk mengaji sifat 20 tu kan. 1 sampai 13 tu Imam Abu Hasan Asy'ari yang susun. Dia ambil daripada ayat Quran, dia bawa keluar. Dalil menunjukkan Allah tu wujud, qidam, baqa', mukhalafah, semua tu. Sampailah 13. Kemudian tersebarlah pelajaran sifat 13 ni pada zaman tu. Sampailah ke telinganya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bila dia tengok sifat 13 ni, dia akui, kata betul ni. Kemudian dia cuma bukan dia nak kata tak cukup, tapi dia nak tambah bagi lengkap lagi. Maka Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia tambah lagi 7 sifat yang disebut sebagai sifat maknawiyah. Dia tambah lagi 7 sifat. 13 campur 7 maka jadi berapa? 20. Maka itulah yang dipegang daripada dulu lagi sampai sekarang, yang kita sebut sebagai sifat 20. Bukan orang Melayu je ngaji sifat 20. Seluruh dunia. Pergi mana-mana pun tanah Arab, cuma dia tak sebutlah sifat 20. Sifat 20 kita sebut. Dia sebut isyruna sifah. 20 sifat yang wajib kita kena belajar tentang Tuhan kita. Kan? Jadi inilah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mutaakhirin ini ideologi daripada orang lain, pahaman daripada orang lain mula masuk dalam negara kita. Salah satu faktor puncanya kerana mengaji luar negara. Saya tak kata salah mengaji luar negara, tapi hati-hati, kan? Sebab jangan ingat negara Arab pasti betul. Malah Arab lagi teruk kadang-kadang. Kita tengok Arab Saudi jadi apa sekarang? UAE jadi macam mana sekarang? Kan? Jadi jangan asal nama Arab kita ikut. Pergi Mekah tengok Pak Arab, langkah orang semayang. Masuk sini balik Malaysia, langkah kat orang semayang. Jadi macam mana lalu depan orang semayang? Jangan ikut Pak Arab, ikut ilmu, kefahaman agama. Sebab Arab dah mula lari daripada landasan dia. Sebab tak nak mengaji, kan? Tak nak mengaji jadi jahil juga Pak Arab pun. Jadi akhirnya pergi luar negara, salah guru dia cari. Jumpa guru Wahabi. Balik Malaysia bawa ni cara Wahabi yang tentang sifat 20 ni. Atau polemik. Cuba tengok. Dalam banyak-banyak mufti mana yang tak sokong RU mufti wilayah ni? Saya tak nak cakap. Kan? Situ pun kita dah jelas lah. Untuk pengetahuan kita bersyukur sangat mufti Perak kita tegas, lantang dia dalam mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu pengajian sifat 20 ni. Ini yang kita pegang, ini akidah kita.